Allah itulah yang mendengar rintihan dan permintaan seorang manusia daripada dalam hatinya. Hati kita minta. Betul? Kita minta dengan Allah banyak benda. Allahumma ajirni minan nar. Wahai Allah, selamatkan aku daripada siksaan api neraka. Mulut kita minta, hati kita minta. Pasti Allah dengar. Mesti Allah dengar. Confirm Allah mendengarnya. Cuma manusia tidak meyakini Allah Jalla Jalaluh. Kenapa para nabi dan para awliya doa mereka begitu tajam? Kerana mereka meyakini Allah Jalla Jalaluh. Kerana mereka tidak pernah berburuk sangka dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah akan berurusan dengan kamu. Tengok Nabi pesan, Allah akan berurusan dengan kamu seperti mana sangkaan kamu dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau kamu menyangka Allah itu baik, baiklah Allah dengan kamu. Kalau kamu sentiasa menyangkakan bahawa Allah itu pemurah dengan kamu, maka pemurahlah Allah dengan kamu. Begitulah seterusnya.